Siapa ada rumah macam ni, Roger saya. Saya ada ramai buyer nak beli rumah macam ni. Nampak macam kotor, dah buruk kan? Tapi kita boleh cantikkan dia, jangan risau. Okay, rumah ni dah terjual. Harga pun dapat harga baik. Owner happy, buyer pun happy, dapat good price. Nanti tengok rumah ni cantik macam mana. Okay, kita masuk dalam. Dalam sebenarnya rumah macam ni, dalam dia okey, tak teruk. So adalah sedikit leaking, kita kena buat piping, wiring, flooring. Tapi structure dia masih cantik lagi. Tengok ni dapur. Rumah ni bestnya freehold. Ni ada 2 tandas. Dia dah fully extend dekat belakang. Jom kita tengok bahagian atas pula. Rumah ni atas dia ada 2 bilik je. Walaupun 2 bilik tapi lokasi dia sini best. Okay, ni bilik pertama, tu bilik kedua. Kalau tengok dia punya rumah, dinding semua okey, ceiling okey lagi. Ni bilik kedua. Tengok cantik lagi. So kalau siapa beli, kita akan cantikkan lagi rumah ni. Ni bilik air. Bukan rumah teres saja, kita boleh wangikan dia. Rumah apartmen pun boleh. So macam rumah belakang ni ada satu kondo pun, saya akan wangikan dia balik. Banyak barang ni. Rumah ni dah teruk sikit lah. So kita tengah packing. Ada banyak lagi barang. So siapa yang ada rumah macam ni pun boleh kasih Roger. Okay. Tengok banyak sampah tenant tinggal ni. Bodoh. Okay, rumah macam ni pun boleh. Saya akan wangi-wangikan dia. Macam baju saya wangi ni. Okay. So kalau siapa ada rumah yang macam ni, boleh hubungi saya. Saya akan wangikan dia, buat cantik-cantik.